Minat not put food on the table lah. Tapi aku jadi fatigue bila aku tak boleh buat duit. Aku macam jadi koyak dengan diri sendiri. Kau dah tahu game, tapi kenapa kau tak jalan lagi? Kenapa kau tak buat lagi? Kau dah tahu game tak? Orang ramai dah advice kau. Orang siap tanya lagi, bila kau nak buat ni? Bila kau nak start ni? So tu lah, aku fatigue dengan diri sendiri lah kadang-kadang. Sebab aku fatigue bila buat Grab, instead of aku boleh fokus kat benda ni. Tapi itu lah, aku eager nak start, tapi aku pengecut nak ambil risiko. Pengecut nak ambil risiko. Sebab aku dah ada wifi, kalau aku bujang lagi aku okey. Ya, pengecut. Maksudnya risiko. kita nak apa, manage the risk lah orang kata. Pengecut lah, lemah. Dulu kita boleh langgar tak? Tapi sekarang ni kalau nak langgar pun alamak, kita tak nak loss yang terlalu loss sangat, macam tu lah. Faham. Tapi as a content creator memang tak boleh nafikan. Walaupun asal bila orang tanya kau buat konten ni sebab apa? Sebab aku minat? Tak ada. Dia memang akan ada motivasi money. Yes. Takkan kau akan suka-suka buat konten ni kalau kau punya direction bukan money. Sebab of course. minat not put food on the table lah. Dia bukan bayar minat, bukan